Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adadi Ahmad dan rakan saya Muhammad Syarani Dikri Abu Qawi. Saya akan menerangkan tentang perbiakan tumbuhan menggunakan diesel. Antara alatan dan bahan ialah alatannya ketia, kulit tangan dan bekas semayang. Seterusnya bahan ialah pokok sepit udang, racun ulat dan medium. Seterusnya langkah-langkah kerjanya, pertama menyediakan alatan dan bahan. Seterusnya meletak medium dalam bekas semayang. Sehingga penuh. Selepas menggunakan medium dalam bekas semayang, seterusnya kita memotong rhizome. Seterusnya selepas memotong rhizome, kita meletak rhizome ke dalam racun ulat. Seterusnya kita membuat lubang di tengah-tengah medium sedalam 0.5. Seterusnya selepas membuat lubang, kita meletak rhizome ke dalam lubang. Selepas meletak ke dalam lubang, kita menutup hingga padat. Seterusnya kita melabel dan menyiram. Okey, itu saja langkah-langkah untuk membuat perbiakan menggunakan rhizome. Terima kasih. Bye.